Tutup awal geng. Pasal aku nak test menantang dekat atas basikal ni apa. Gila. Alhamdulillah dapat juga aku repair basikal. Dah berjalan dah dia. Mirip-mirip yang jalan utama. Ini kena masuk macam kereta lah. Signal lah. Okey. Pasal dia lebar. Antara tayar sini dengan tayar sini lah. Jom kita review lah kejap. Okey. Dia ada handbrake tau. Ini handbrake dia. Itu. So dia punya handlebar kat sini. Rapid fire macam ni. Brake hidrolik. Kiri dan kanan. Memang selesa gila. Ni baru tukar tayar Big Apple. Ni brake dia sama lah. Cuma dia sebelah je. Macam kereta ni lah. Triple aku dah tukar single. 360 darjah. Jadi kita duduk dan kaki menunjuk ke sana. Dan ini naik dan turun. Okey, ini handbrake dia tadi. Ini macam masa kita nak pegang ataupun untuk angkat macam tu. Belakang memang tak ada brake. Belakang pakai 26, depan 20 inci. Ini dah tukar 11 speed. Kalau climbing, kena bersabar lah. Kena pakai gear ringan. So, yang ni lah recumbent. Bukan basikal untuk OKU, untuk orang yang limited dan rare. So, memang terbaik lah. Pasal unik dan rare. Langkah macam ni. Dan kita duduk. Okay, position kaki. Ini actually boleh adjust. Depan belakang. Dan handbrake dia ni. Okay, jom. Let's go. Kita kayuh. Oh, memang santai bang. Ini baru santai geng. Ini baru santai geng. Oh, boleh tidur. Tidur macam ni. Tidur. Tempat teduh redup kan. Tapi kena kayuh lah. Yang paling aku ngeri sekali lah, bawa basikal yang dia rendah tu. Aku takut orang langgar aku ataupun yang mana yang reverse macam dekat parking. Diorang reverse. Diorang tak nampak aku tu masa rendah. Rendah ya. Okay, kalau nak U-turn dia, memang dia punya turning radius dia tak besar sangat lah. Tak macam basikal biasa. So kalau macam satu jalan taman ni, lepas tak? Tak lepas bang. Tak lepas. Jadi aku reverse macam ni lah. Tapi kalau macam nak pusing, kau kena cari macam sempang macam ni. Yang tak sibuk lah. Lajak sikit, boleh. Boleh lah, ada lepas lah. Okey, lepas. Dia siap pandai. Lepas tu, okey lah tu. Cepat selesa lah. Nampak rasa macam janggal yang mula-mula tu. Tapi bila dah bawa seronok apa semua, tapi orang pandang bang. Orang pelik. Sampai aku pun naik segan pula lah. Asal aku